Fungsi yang ini dengan fungsi yang ini dalam spek yang satu ni. Kalau untuk fotokromik ataupun silau masa drive, aku akan pakai spek ni lah. Kalau untuk spek yang anti Blu-ray ataupun nak tengok gadget, nak membaca, aku akan pakai spek ni. Spek ni dia khas untuk tu lah, tapi dia tak ada fotokromik. Dan kalau nak drive dia kurang sesuai sikit lah. Dia tak gelap lah, dia just putih macam tu, mata kau sakit sikit lah. So dia berasingan, so leceh lah. Kalau macam kau nak guna untuk ini, kau kena pakai yang ni. Kalau kau nak guna untuk drive, nak gelap sikit, kau kena pakai yang ni. So ada dua spek. Untuk yang aku pakai selalu dua spek ni. Aku ada jumpa satu spek ni yang memang all in one. Fungsi yang dua ni tadi dalam spek yang satu ni guys, memang mantap. Pandangan yang cerah kan, UV kan. Kalau masa drive kan dia jadi kuning. Kuning tu dia dah filtered korang punya mata, and then mata kau lagi jadi selesa untuk drive. Dan kalau tengah panas dia akan jadi gelap. Bila masuk dalam kereta dia jadi cerah balik. Ni dia ada UV, anti Blu-ray dan juga fotokromik, all in one. Dia boleh jadi gelap juga. Memang padu lah. Built-in quality. Nampak? Dia ada frame yang double macam tu. Aku akan directkan dia dengan UV. Korang nampak tak? Dia punya gelis-gelis warna blue tu. Itu adalah dia punya anti Blu-ray, anti UV juga. So bila korang pakai tu, korang walaupun korang tengah panas kan, memang korang punya mata tu selesa gila lah. Okay, nampak dia dah mula jadi gelap lah guys. Padu kan? Bila korang direct tengah panas, direct daripada UV, dia akan jadi gelap macam ni lah. And then bila korang masuk kereta, dia akan slowly jadi cerah balik lah. Memang mantap gila. All in one. Anti UV, anti Blu-ray, anti silau, dan ada fotokromik juga. Memang padu. All in one spek ni korang tak payah fikir dah nak tukar-tukar spek dah lepas ni. Pakai je yang ni. Styler pun stylo, smart pun smart. So kalau korang nak beli kan, korang boleh tekan je dekat beg kuning dekat bawah. Design dia memang cantik gila. So untuk spek ni korang akan dapat spek dengan pouch bag dan kain lap dan hard case sekali.